Saya tinggalkan korang ke dalam ni, okay? This is Rasiana Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rasiana Riza's channel. Hi guys, so hari ni kita nak buat coffee lagi. Coffee. Kalau coffee maksudnya morning routine lah. Okay, so let's go. Hari ni I ingatkan macam nak buat green tea lah. I ada beli green tea ni dulu tau dekat Perlis ni ya. Yang ni green tea ni dia ada dua jenis tau korang. Dia ada satu yang serbuk yang kena macam letak air panas dekat atas dapur. Yang tu susah. Yang ini senang. Dalam dia air tak silap ada berapa. Dah banyak tau air minum tapi tak habis-habis. Oh, ada 125 kot. Dia tulis dalam Thailand. Sedap tapi dia kena letak banyak baru rasa. Ni paket ni kena letak banyak baru rasa. Kalau letak sikit tak rasa. So ni I rasa nak tak satu je sebab kita buat dalam satu kesyawan je. Sebab selalu I buat dalam jug. Nanti kita tengok kalau dia cair juga I letak dua. Let's go. Tapi selalu ni I akan letak susu. I tak buat green tea kosong. Sekejap Jadi akan bertukar warna. Okay, so dia akan tukar warna kan. Dia kalau bagus sebenarnya jangan letak susu. Minum je macam tu. Tapi I tak boleh masuk kalau pagi ni kena minum susu juga. Kena letak susu juga. Tak boleh. Okay, kacau-kacau. Kita letak susu. Sekejap, I pergi ambil susu sekejap. Betul lah susu ada lagi ke tak? Okey, ada lagi susunya. Letak 1,5 sudu sikit je. Macam ni. Just nak rasa tak nak terlalu kelat sangat je lah kan pagi-pagi. So dia akan bertukar warna macam ni. Dia akan jadi macam ni. Cantik kan? Okay, so jom kita minum air. Nak minum air duduk, tak nak minum air berdiri. Okay. Jadi kalau nak buat air batu pun boleh, air panas pun boleh. Pagi ni kalau minum air batu sakit perut pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Tapi I rasa dia tak sesuai minum tak sesuai makan dengan biskut kan. Tapi I nak makan dengan biskut. Tapi sedap. Tapi I rasa macam terlebih susu pula. Padahal I tak sikit tadi. Sedap korang. Hari ni I nak buat laundry sebenarnya. Tak tahulah sebab nak pergi kerja dia. I terbangun lambat. Apa ni, I nak pergi kerja dah. Tak tahulah sempat ke tak I nak buat laundry. Tapi hari Jumaat esok I dah kena pergi KL. So adakah nak tak nak I kenalah buat laundry kan. Bukan apa pun, ada baju putih tu I kena rendam sekejap. Lepas tu sebab baju tu I nak bawa, so kenalah buat sekejap kan. Sebelum pergi kerja rendam sekejap. Lepas tu kita sidai. Sebab baju tu tak kotor sangat pun. Sebab baju putih yang tak boleh basuh tau. Maksudnya tak boleh masuk mesin. I sayang nak masuk mesin baju tu. Ada dua baju kurung, satu baju biasa warna putih. So semua tu warna putih. Jadi kalau dia campur pun tak adalah dia punya kain tu menurun. Jadinya itulah apa yang I nak buat pagi ni. Tapi itulah pagi ni weh. Pagi ni korang I rasa macam no, pagi ni macam mood baru bangun. Dia masa tak boleh buat kerja, kena termenung, kena memikirkan masa depan. Tapi I nak tak nak I kena juga buat laundry pagi ni. Sebenarnya taklah pagi sangat pun. Sekarang pukul apa korang tengok Tak tahulah kalau nampak ke tak. Pukul apa? Sekejap.
8.40. 8.40 ni saya nak pergi kerja dah. Kadang-kadang lah. Patut ke I pergi buat kerja sekarang? Patut I rendam dulu lah kan. Jom korang. I nak rendam baju warna putih tu. Kita potong dulu. Okay. Let's go. Okay, nak rendam baju ni kat luar. Sekejap ni. Ada besin ke? Ada besin ke? Besin di manakah? I kena cari mesin yang sesuai. Besin yang sesuai. Okay, kita dah jumpa besinnya. Nak kena letak air. Ini macam besar sangat pula. Nak pula cepat. Inilah baju putih yang ni. So ni baju putih ni. So semua baju putih. Jadi I tak payah basuh 2-3 kali. So I nak kena penuhkan air lah. I buat kerja air lah. Korang susah lah nak rakam. Okay, kita dah settle lah. Nak make sure dia rendam. Nak kena letak sabun. Kita letak pewangi dulu. Okay. Dah settle tak pewangi, kita letak sabun. Okay, kita dah siap untuk rendam. Biarkan rendam dulu. Kita pergi minum air dulu. Itulah banyak-banyak masa. Hari ni baru kabut I nak buat. Itulah kita ni korang. So let's go minum air. Sekarang ni jam menunjuk ke pukul 8.50. Okay. Harap I dapat siap sebelum pukul 9. Tapi takkanlah kan. Takkan nak biarkan rendam tu sekejap sangat. So mungkin pukul 9.10 I boleh sidai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. So I akan letak korang kat sini. Adakah ulanzi ni betul-betul kukuh? Kita letak kat tanah je korang. Harap-harap kukuh lah ya. Janganlah DJI saya terjatuh. Ya Allah. Seram juga sebenarnya ni. Tak apalah, kita tawakal. Let's go. Dah siap. Kita kena cepat-cepat sebab dah nak pergi kerja dah. So, sekejap lagi I buat outro. Kita buka pintu. Lepas tu ni kita ke belakang kan. So ni apple tinggal 2. Ais lemon tea banyak lagi. Ais lemon tea ada 2, 4, 6, 7. Ni green tea banyak lagi. Lychee, kita punya strawberry tinggal 6. Kita punya ice chocolate tinggal ni je. Kedepankan dia. Okay. So ni kedepankan. Tapi nak masak ais lemon tea dulu. Tak apalah. Sendalah. Okay. Sekejap nak tambah ais lemon tea. Sepatutnya yang baru ni letak belakang kan. Tapi malah nak susun balik. Jadi ni kita masuk je depan. Okay, lepas tu yang lebihan tu I nak letak belakang ni. Supaya air sentiasa sejuk je. Daripada dia kosong kan, baik letak air. Sebab kita kan kawasan masjid kan korang. Korang nak tahu tak masjid yang dekat kedai ni lah? Tak nampak lah. Tu masjidnya. Nanti I tunjuk betul-betul. Jadinya kadang-kadang tu adalah orang singgah solat. Walaupun orang tu bukan orang Melaka kan. Kadang-kadang dia singgah solat, nak pergi muar daripada negeri lain ke negeri lain. So jalan ni sebenarnya macam jalan dalam,
bukan highway. Korang faham tak? Maksudnya kita kalau nak pergi negeri lain, boleh lalu jalan ni. Jadi kadang-kadangnya orang akan singgah solat dekat sini. Faham tak apa yang kita cakap? Maksudnya dia, contoh kan, kadang-kadang kan ada setengah negeri kan dia ada jalan dalam kan. Macam tu lah. Tak tahu macam mana nak terangkan. Tapi macam tu lah. Jadinya jalan ni kalau jumpa masjid, dia boleh tembus semua macam tu. Kita pun tak tahu korang faham ke tak. Tapi faham-faham je lah. So jadinya sebab tu kadang-kadang ada je orang singgah beli air ke, beli jajan ke, untuk diorang meneruskan diorang punya perjalanan macam tu. So sekarang ni korang ada dekat dalam peti ais. Biar korang sejuk. Apa ni, I memang nak habiskan ais lemon tea kat dalam kotak tu, letak je semua kat dalam kotak je. Sebab malah tau nak letak dekat rak lagi. Okay, so ais lemon tea kita paling banyak dekat dalam ni. So ini keadaan kita punya chiller. Memang ais lemon tea lagi banyak sebab I letak je biar dia penuh. Sebenarnya ada je lychee, ada lagi yang masa I belum masuk. Ni tin tinggal sikit saja dengan air ni. So inilah keadaan kita punya chiller. I letak ni dekat dalam chiller sebab dia cair. So kena letak dalam chiller. Okay. So yeah, saya tinggalkan korang keadaan ni, okay. Macam mana? Duduk dekat dalam peti ais? Sejuk ke tidak? Okey ke tidak? Okey, itu sahaja korang video kita untuk kali ni. Hope korang enjoy dengan setiap video yang kita buat. Don't forget to like, share and subscribe. Bye! Bye korang!